Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Ansyafia binti Wan Muhammad Rizam dari S3 Channel. Hari ini 21 April 2025 Isnin, satu sejarah akan dilakarkan. Majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan diadakan serentak di seluruh negara. Mari kita saksikan majlis tersebut bersama wartawan lokasi. Di dataran wawasan saya berdiri, Majlis Gemilang Agenda Negara. Aira Nurliana empunya diri, wartawan lokasi tugas tertera. Teruskan bersama saya untuk paparan selanjutnya. Sebenar Majlis Pemakaian Jalur Gemilang. Program ini adalah inisiatif daripada Kementerian Pendidikan. Bersama saya pada hari ini ialah Encik Makhtar bin Abu Hassan, Penolong Pegawai PPD Tanah Merah. Terima kasih sudi bersama kami. Sama-sama. Apakah tujuan utama Majlis Pelancaran Pemakaian Jalur Gemilang ini diadakan? Terima kasih sekali lagi kepada Sekolah Kebangsaan Seri Suria 3 kerana berjaya meluncurkan program pada hari ini, dan objektif utama pemakaian bendera Malaysia ataupun jalur gemilang pada semua murid adalah untuk menanam sifat cintakan negara dalam memupuk semangat patriotisme di kalangan murid. Apakah harapan pihak PBD terhadap pelaksanaan program ini? Harapan kami semua murid merasa bangga dapat menyemat jalur gemilang pada uniform masing-masing, secara tidak langsung menambah kecintaan kepada negara kita yang kita sayangi ini. Terima kasih cikgu sudah bersama kami. Sama-sama. Apa harapan cikgu pada murid-murid SK Seri Suria 3 khususnya? Harapan cikgu kepada murid-murid SK Seri Suria 3 ialah berbanggalah dan jagalah tanah air kita selama-lamanya supaya tanah air kita ini kekal, merdeka, aman, harmoni, dan murid-murid akan menjadi harapan bangsa dan negara kita yang tercinta. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Apa pendapat cikgu tentang majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang hari ini? Pada pendapat saya, majlis ini wajar diadakan untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap negara di kalangan pelajar. Pada pendapat cikgu, majlis ini sangat baik, terutamanya dalam meningkatkan semangat patriotisme di kalangan murid-murid sekolah ini. Saya rasa berbangga kerana dapat memakai rencana ini. Saya bertuah kerana dapat jadi anak Malaysia. Kami ada rencana. Teruskan memakai rencana jalur gemilang setiap hari dengan baik dan sopan. Saya anak Malaysia. Sekian dari kami di S3 Channel. Sehingga di lain masa. Bye-bye.